Sila. Okay, Assalamualaikum. Nama apa? Muhammad Syakir. Jadi saya ada beberapa soalan yang ditanyakan kepada Muhammad Syakir, boleh ke? Okey, jadi saya dapat tahu yang Muhammad Syakir adalah salah seorang peserta dalam Camp Cilik Smart Okey, Syakir bersedia? Okey, saya ada beberapa soalan lah. Okey, soalan pertama, apakah pengalaman diperolehi sepanjang menyertai program diajukan oleh sekolah dengan kerjasama Red Consultancy ini? Pengalaman saya banyak seperti membuat satu macam menara yang terdiri daripada kertas, ucapan di depan dengan kawan-kawan, eksplorasi dan lain-lain. Maknanya saya dapatlah, saya tahu yang Syakir bagi tahu yang Syakir dapat buat aktiviti seperti membina bangunan, lepas tu ada explorers kan, lepas tu ada juga boleh apa ni panggil aktiviti-aktiviti yang lain dan seperti berani bercakap di hadapan macam tu kan. Terus maknanya ada banyak aktiviti yang Syakir dapat sertai. Okey, soalan kedua, adakah modul yang disediakan oleh kami dapat membantu diri menjadi seorang Syakir ni seorang individu yang lebih berpositif, aktif dan bersemangat kembali? Pada pendapat saya, aktiviti yang dianjurkan oleh PRES ini memang membolehkan saya untuk bersemangat untuk membuat aktiviti yang menarik bagi saya dan rakan-rakan saya juga. Okay, macam tu ya Syakir. Maknanya Syakir setelah start di program ni, Syakir rasa lebih bersemangat Saya dapat lihatlah daripada Syakir, daripada mungkin seorang yang segugup, dah Syakir rasa berani untuk bercakap di hadapan macam itu kan. Alhamdulillah, semoga ia memberi satu kesan yang baik untuk Syakir. Jadi soalan terakhir, boleh tak kongsikan harapan, impian dan doa sebagai peserta program ini untuk masa akan datang kepada semua yang akan bersama? Saya harap ramai orang yang akan mengikuti camp ini kerana dia sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan masa depan kita, yang tak kira tua atau muda, untuk mempelajari sesuatu yang baru seperti berjalan-jalan, bercakap atau membina sebuah projek. Alhamdulillah, pengisi yang bermanfaat daripada Syakir, dan saya nak ucapkan terima kasih Syakir kerana sudi bersama saya untuk memberitahu apa pengalaman diperoleh kita pada program ini ya. Terima kasih Syakir.